Assalamualaikum. Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke 3 minit tutorial. 3 minit tutorial. English tu 3 minutes tutorial. Aduh, kalau you all dah tengok 2-3 video saya, tengok lah betapa rojaknya bahasa saya. Bahasa saya yang saya gunakan ni sebenarnya tak patut sebenarnya. Kalau nak cakap English semua, kalau nak Melayu semua. Itulah dia. Tapi maafkan saya. Itulah dia. Saya patut memperbaiki kelemahan saya. Okey, topik hari ini adalah 3 cara membaca. Sebenarnya untuk membaca ni kita perlu tahu cara membaca lah. Ada yang baca pantas, ada yang baca sekejap, ada yang boleh baca lama, ada yang baca 2 baris dah tidur. Jadinya 3 jenis pembacaan yang melalui pembacaan saya adalah bacaan pantas, fast reading. Okay, fast reading ni sebenarnya ada teknik dan cara yang you all boleh tengok dalam YouTube, you all boleh baca dalam buku dan sebagainya. Okay, dan ia perlu dipelajari lah. Siapa yang dah boleh baca pantas tanpa melalui proses pembelajaran tu adalah anugerah Allah pada kamu semualah. Okey, biasanya apabila kita bercakap tentang membaca pantas ni, orang membaca pantas dia akan look for specific information, maklumat spesifik. Jadi bahayanya, tu ada bahaya dia juga speed reading ni, kan? Ialah kita terlepas informasi tertentu dan kita akan memahami sesuatu perkara di arah yang berbeza, ya. Itu bahaya, itu peringatan kepada sesiapa yang fast reading. Next ialah baca secara kritikal. Baca secara kritikal ni kita cuba memahami sehingga kita betul-betul faham. Ia sangat baguslah untuk pelajar yang ingin memahami sesuatu perkara. Dan kategori ni adalah kategori yang bagus lah, tetapi dia time consuming, dia ambil masa ya. Sebab apabila kita baca kritikal, biasanya apabila sesuatu informasi tu kita baca, lepas tu kita tak puas hati dengan kecukupan informasi tu, kita akan tengok dalam buku-buku lain, dalam website, dalam Google dan sebagainya. Jadi baca secara kritikal ni adalah sesuatu yang okey lah, bagus untuk pelajar seperti anda semua, termasuk saya sendirilah. Dan yang ketiga yang selalu kita buat adalah baca untuk hiburan. Baca WhatsApp, baca Facebook, baca sekarang orang tak nak baca, tengok Instagram, tengok gambar terus. Jadi itulah dia 3 cara membaca. Dan sekarang ni dah 3 minit. So terima kasih banyak-banyak kerana menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa ataupun kita lanjutkan lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum.